Apa lagi? Jom kita test hash vacuum wet and dry ni. Oh, yang ini memang best guys sebab dia ada banyak kepala. So macam tempat yang kecil macam ni korang boleh pakai bros yang kecil ni. So dalam masa yang sama dia bros dan juga dia sedut. Dan korang tengoklah sedutan dia. Memang kemas. Kau tengok aku dapat sedut dekat bahagian rail sliding door ni yang dah bertahun aku tak sedut. So kat sini bila sedut nampak clear. Semua daun-daun, semua habuk-habuk dekat situ memang clear. Dan juga dia juga boleh jadi blower guys. Macam ni aku malas nak sapu dekat luar, aku blower je. Blower satu rumah daripada luar rumah. Alamak, memang senang lah. Kau tengok kalau aku sembur dekat tepi, macam tu je. Kita sembur pula dekat sudut sini, dekat dalam longkang macam tengok macam mana. Wah, tengok memang senang. Walaupun daripada jauh pun boleh detect guys. So ini adalah air yang aku sedut daripada dalam rumah tadi. So kau tengoklah berapa kotornya itu. Korang nak aku buat video apa lagi? Cuba komen. Dalam sini sama, dapatkan terus guys dekat beg kuning. Memang approve.